Ni ada banyak guru ni sekarang. I macam budak. Alah, senang je buat Senang ni. je. Stand kat ni, stand. Ya, boleh ya? Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi kedua pula. Saya bersama dengan Datin Sumitra. Datin. Sekarang ni, kalau sesi pertama tadi apa pandangan Datin? Sesi pertama tadi? Sangat mudah untuk saya belajar bab A, I and U. Okey, cuba tunjuk ini huruf apa? Ini U, A, U, N. Okey, dah. A, U, A, N. Ya betul, AN. Okey, sekarang ni dah settle lah vokal. Sekarang ni masuk konsonan pula. Konsonan ni kalau dalam bahasa Melayu B, C, D itu konsonan. Tapi dalam Quran tak ada huruf A, B, C tak ada dalam Quran. Ni huruf vokal. A, U, A, N. Sekarang ni kalau kaedah Araki ni kita ada 8 tajuk. Dia ada 28. 28 saya pecahkan. Pertama, titik di manakah engkau. Nombor 2, kepala tajam. Nombor 3, Doraemon tidur. Mata harimau. Filem bertelur. Dagu zirafah. Kail Pak Cik Hamzah Bisu. Memang totally letak sama. Kalau cara lama kenapa alif bata? Saya rasa tak sempat nak habis. Saya cuba bantu you. Untuk petang ni saya akan titik di manakah engkau. Apa dia tajuk dah? Titik di manakah kau? Cakap bahasa kasar ya. Titik kau kat mana? Titik kau kat mana? Dah lah. Nampak? You kat mana sekarang ni? You sekarang kat mana? Saya kat Bogor. Nampak? Senang kan? Okey, sekarang ni titik di manakah kau? So, untuk makluman kepada penonton di luar sana, huruf-huruf yang saya bagi ni, tengok titik, huruf ni semua ada titik. Ada titik. Tengok dia ada kat mana? Kat atas ke bawah? Bawah. Bawah ni. Atas. Ni. Atas. Ni. Bawah. Ni. Atas. Atas. Senang. Tidur kat mana? Bilik atas, bilik bawah. Kan senang. Okey. Senang. Atas, bawah, atas, bawah. Lepas tu you kira ada berapa titik? Satu, dua, tiga. Dah lah. Dalam Quran tak ada sampai 4. 10 tak ada. Tak ada juta-juta tak ada titik. So, caranya kita tiru je. Formula yang saya cipta ni adalah tiru. T-I-R-U. I-R-U. Saya tunjukkan, you tengok, saya terangkan, you ikut saya buat. Kita menari tau, kita menari. Ini semua huruf ni ada tarian. Okay. Lepas tu, I tu ialah implement bunyi. Nanti you akan bunyikan. You nanti kita campur vokal. Ni A, I, nanti kita campurkan. Vokal dan konsonan. Macam tadi yang you tulis Sumitra tadi kan. Tak boleh baca ni. SMTR, tak boleh baca. Tapi bila ada vokal, baru dia boleh baca Sumitra. Clear? Okay, sekarang ni kita belajar titik di manakah engkau. Okay, dah ya. Jom kita main. Cara je. Sekejap ya. Okay ya. You jawab You jawab. Nanti tak mau main ke? Main trop dulu, Mana je. Tak ada orang ngaji-ngaji je main trop. Semua ada sleep. Okay. You jawab ya. Okay. Saya ajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So petang ni saya cuba saya tekan 9 ni. Kalau you cepat pick up, saya rasa petang ni you boleh baca lah. Ni. Macam. Okay, you jawab. You cerita. Kalau ni ada satu titik, you cakap satu atas. Please. Satu atas. Okay, bagus. Sikit. Okay. Oh. Ni pun apa dia? Okay dah. Dah ada dua. Okay boleh. Ceritakan sikit. Okay, ni Satu bawah. satu bawah. Okay, ni. Dua bawah. Okay, ni. Satu atas. Okay, ni. Dua atas. Dua atas. Tiga atas. Betul. Satu atas. Tiga atas. Tak ada apa. Tak ada. Kalau tak ada, tak ada atas bawah. Tak ada. Okay, ni. Dua bawah. Okey. Jadi senang je. Kalau satu titik, satu tangan. Dua titik, dua tangan. Tiru je. Kalau dua bawah, tangan kat bawah. Kita menari tahu. You tengok kalau dua titik, dua tangan. Kalau satu titik, satu tangan. Okey, kita belajar satu dulu. Okey, ni. Satu atas kan. Angkat tangan.
Tiru je. Sangat senang. Kalau tak tahu nak tiru senang kan. Tiru je. Kalau kat sekolah mana boleh tiru? Sini boleh tiru. Okey, angkat tangan. Cuba tengok gambar ni gambar apa? Gambar apa? Nasi. Nasi. Ejen nasi? N-A-S-I. N. So ini N lah ni. Oh ya. Nak makan nasi? Mana orang makan nasi ni? Tak ada. Jadi dengan satu. Nampak? Sebab tu satu titik. Satu titik sebab satu tangan ni 5 jari jadikan satu. Lepas tu masuk mulut. Mulut kat atas. Sebab tu titik kat atas. Mulut kat atas. Okay. Nanti kita akan jumpa titik bawah itu kan nasi. Itu huruf lain. So ikut saya. N. N. Nasi. Nasi. Ini huruf apa tadi? N. Huruf apa ni? N. Dah lah. Nanti bila baris atas, jadi apa tadi? Ini tadi huruf vokal. A. A. Jadi N dengan A. Nah. Nah, kalau dua, A-N. tambah A-N. N, A, N, nan. Nan. Ni. I. Baca. Ni. Betul ni? Nin. Betul. Kalau penumbuk? Nu. Betul. Kalau dua penumbuk? Nun. Yes, tepuk tangan. Itu baru satu. Okey, 2 titik pula tengok ni. Kita menari. Ni 2 titik. 2 titik, 2 tangan. Tiru je. Datuk Ilai dah. Dia kena boleh berawal. Kalau you tengah-tengah tak boleh. Dia kena tengok. Kalau tak, you tak faham. Apa benda Datin buat ni? Okey. 2 titik, 2 tangan. Okey. You tengok ni gambar apa? Tupai. Tupai. Tupai berada dekat mana? Pokok. Atas. Tupai bergerak macam mana? Melompat. Lompat. You buat gini. Ejen tupai? T-U-P-A-I. T lah ni. Ingat T. Tupai melompat kan? T tupai melompat. Tupai. Ini huruf T. T. Dah lah. T. Ya. Oh. Yalah. Bila ada baris atas? T-A. Ta. Tak. Kalau dua? Tak. Timbuhan N je. T-A-N. Tan. Tambah N je. Tan. Ni ta, tan. Ini? T. Dua? Tin. Kalau penumbuk? Tu. Tun. Yes! Habis! Sekejap sangat. Sekejap sangat ni. Orang cerdik. Ustaz, ulang balik tu. Tak apa, tak apa. I nak Dia ulang kat sini. pastikan. Tak apa, you jangan. Sekali lagi kita ulang kat sini. Buka ni terus. Ni tengok ni. Ni huruf. Ni satu titik kan? Kat bawah. Tangan kat bawah. Okey. Cuba tengok gambar ni. Ni buah ni bawah bakul. Please. Buah bawah bakul. Ikut. Buah bawah bakul. Buah bawah bakul. So, buah B. Bawah B. Bakul B. So, ini B lah ni. Buah bawah bakul. Tarian begini. B buah. Ikut dah. Ikut. B buah. Buah. B buah. Ini tadi apa? Nasi. Nasi. N lah. N. Ni? B. Buah. B. Memanglah buah tapi you sebut B. B. Ini? Nasi Ni? N. Tupai. T. Dah lah. Ish. Tak apa. Dia uji kat sini ni. Jangan takut. Okey, yang ni pula. Tak ada titik. Nampak tak? Tak ada titik. So, kita tiru je. Angkat tangan kanan. Kita menari. Kalau tengok ni. Mangkuk 1, mangkuk 2, mangkuk 3, mangkuk 4. Ini ada berapa mangkuk? 1, 2, 3. So, tak sama. So, buang 1. So, sekarang ni. Mangkuk 1, mangkuk 2, mangkuk 3. Okey, pusing. Cuba tengok gambar apa? Sikat. Sikat. Dia kena sikat, saya kena buka ni. Letak apa? Sikat. Okay. Ada orang sikat macam ni? Mana ada orang sikat macam ni? Tak ada. Nampak? Dah tiba nampak? Nampak tak? So ini S. Ni huruf apa? S. S. Dah lah. Kalau kat bawah jadi apa? S. A. Sa. Bawah. Oh, A. I. So? S. I. C. C. Kalau dua? Sin. Betul. Kalau penumbuk? Su. Betul. Kalau dua penumbuk? Sun. Dah lah habis. Okay, satu lagi. Last. Ini, 2 titik. 2 tangan, bawah. Ikut, tiru je. Cuba tengok gambar ni. Gambar ni gambar itik. Sama tak? Ni kepala. Ni leher. Ini badan. Sama, ni ekor dia. 2 titik. Masa bila itik tak nampak kaki? Masa bila tak nampak kaki? Masa dia berenang. Ya. Itik masa tu kaki ada tak? Kaki ada, cuma tak nampak. Nanti dalam Quran, you akan jumpa huruf ni. Kadang-kadang ada titik, kadang tak ada titik. Kadang-kadang tak ada titik. Okay. Dalam bahasa Cina, Datuk Wira tahu. Dalam bahasa Cina, Mandarin ya tu itik. Ya. Itik. Betul. Itu saya tahu pun. Ya, itik. So ini Y lah, ya. So ikut saya. Ya. Ya. Ya, Y lah. Okey. Terus kita buka Quran ni. Terkejut je. Okey, tak apa. Sebelum tu kita test yang ni dulu.
Bagi rupiah. Okey, ni. Tengok ni. Okey, ini huruf apa ni? Sekejap ya. Saya tunjuk. Okey, kalau 2 titik ni huruf apa ni? 2 titik ke bawah T. Bukan. Kalau you tangan gerak tangan kat bawah. Bunyi. Ya. Y lah. Y. You kena buat ni. Ini I. Bukan. Ni. 3 mangkuk. Oh. Sekejap Ustaz. Saya confused. Buat dia. Buat je ni. Apa dia? Ni sikat. So S lah. S. Ni. Ikut tangan. Nasi. Nasi. N lah. Ini. Ini. Gerak. You kena gerak. Kalau lupa gerak tangan. Tadi ya. Buah. Buah. Buah bakul. So ni B lah. Ni Y. You jangan tengok ni dulu. Ini senang. You dah pandai dah. Ini yang kita baru belajar ni Y. Ni sikat. Ni nasi. Ni buah. So ini Y. S. N. B. Okay, yang ni pula. Ni tak belajar lagi. Ni. Sebut. Ni pula apa ni? Ni tak sambung. Tak ada, baca, jangan tengok mangkuk. Ada 3 mangkuk, so. Ada 3 mangkuk S. Betul. Ini. You gerak tangan. You buat satu titik, satu tangan. Tangan. Titik ya, itu. N. Siapa dia? Nasi, N nasi. Tengok ni. Tangan gerak tangan. Dua titik, 2 tangan. Apa dia? Bukan. Dekat atas. Ni atas. So. Tupai. Tupai. So, ini T. S, N, T. S, Yang ni pula. T. Start kejap. I nak tengok yang tu dulu. Tak boleh. Dia hujan. Tak boleh. Tak boleh. Okey, ini Ini. Ni N. Betul. Ini T. Betul. Ini Satu titik bawah. bawah. You tengah gerak tangan you. Satu titik bawah. B. Betul ni. Walaupun tak ada titik, tadi saya kata apa? Walaupun tak nampak kaki. Ya. Ya, Y. Dah lah, ni. You jangan hafal. Tiru je. You buat macam ni You apa? Buah. Betul. B. Ni, you gerak tangan 2. Tangan kat bawah. Ya. Betul. Ni, satu tangan. N. Betul. Nasi. Ini. Tangan gerak. Gerakkan 2 tangan. Atas. Tupai. Dah lah. Temulah tangan. Bukan senang ni. Ini bersambung ni. Bersambung. Nak hebat lagi tu siap ni. Okey, tak apa, jangan takut. Ini memang pelik. Ni huruf apa ni? Ada 3 mangkuk Apa dia? Ya, betul. Betul. S. Betul. Ni 2 titik. Atas T. Betul. Ini? Tangan you tengah jangan hafal. You gerak N. Betul. Ni? S. Betul. Tahu saya. Tak, 2 tangan. You gerak tangan. You gerak tangan you akan ingat. Yang kinestetik. T. Betul. Ni? Gerak satu. Satu tiru je. Buah. Betul. Mana lagi ni? Satu titik ni. Satu titik. Ni. Ni N. Betul ni. Ini T. Betul ni. Ini N. Betul. Ni. Satu titik. N. Betul ni. 2 titik. Y. Betul ni. N. Nah, betul. Okey, sekarang ni kita gabungkan. Macam ni exercise dia gabung. So ni N. N-A, na. N-A, na. B-I-B, N-A, na. Jadi, na, B, na. Kan? N-A, N-A, B-I, N-A. Tadi kita tak campur. Ini dah campur vokal. N-A, na. N-A, na. B-I-B, N-A, na. Jadi, na, B, na. Oh, ni na. Nasi. Dia jangan tengok bawah. You tengok titik. Titik atas. Nasi. Sebab dalam Quran dia tak sama. Sebab tu kalau cara lama nak hafal payah. Sebab dalam Quran tak sama dah. So you ingat titik tu kat mana. Kalau 2 titik, T. Kalau 1 titik, nasi. Tengok pula titik kat bawah. Ni, cuba baca. Try. Ini ya. You gabung. Y, Ya, U. U. Y, U, U. Ni. Y, U, U. Ini.
Kejap. You jangan tengok buat ni. Ni satu titik nasi. Nasi. N, U, nu. N, U, nu. Ni N, bukan N. ba. B. B dengan vokal. B, A. Betul. Ba. Ba ni. Satu titik Y. satu tangan. Bukan. Satu titik kan? B. B,